Inilah mana? Kerana jikalau lemahnya Allah daripada apa-apa alam ni, setiada alam ini. Inilah dalil atas ada baginya Allah kudrat. Jadi dalil atas wujud, dalil atas wujud mesti ada baginya kudrat, dan istihalah tidaklah lawannya lawan kudrat, iaitu yang dikatakan lemah. Lagi yang ke-10, iradat. Arti iradah kehendak Allah Ta'ala. Dia iradat, kudrat iradat ni dia nak lebih kurang. Sebab tu Syekh campur-campur, dia buat pendek-pendek. Dia macam sama dengan bahasa, dia lebih kurang. Sama dengan bahasa, dia pun nak lebih kurang. Kudrat iradat pun nak lebih kurang. Sebab dia sedia sekali, dia bersangkut paut. Kudrat ni iradat ni dia bersangkut paut. Tu. Ke-10, iradat Tuhan. Artinya iradah kehendak. Kita nak terjemah dengan lain pun terjemah pi lah. Kita rasa tak sedap berkehendak, boh pi lah lain pun. Tapi nak boh pori. Tu hak macam hak surah ada hak kitab sifat kalam. Dia tak mau boh terjemah apa-apa. Dia kata dengan semangat. Semangat tu dia, tu sifat tu cuma hampir terjemah semangat. Tapi adakah sifat ni semangat? Apa tu kita tak payahlah. Yang penting kita nak beritahu kata itu sifat, terjemahan sifat. Nak terjemah ada kalau kitab Sirajul Huda dia terjemah kalau kata pengetahuan, dia terjemah pengetahuan, pendengaran, Sirajul Huda. Lepas tu jangan kita kata ini ciptaan Padang, bukan. Jangan kita kata terjemah apa ni ciptaan Padang, bukan. Kan? Sirajul Huda ni lebih lama, lebih tua daripada Tok Guru Padang. Bahkan kata semua ulama, dia ni termasuk guru dia, guru bagi guru dia. Kata semua ulama, Sirajul Huda ni guru bagi Syekh Ahmad Fatani. Syekh Ahmad Fatani Kang Parida. Dia terjemah pengetahuan. Dia pun terjemah pengetahuan, pendengaran, penglihatan dia terjemah. Macam kita lah ni terjemah dengan penglihatan. Jangan kita kata pada yang reka sudah. Sebenarnya ulama dulu dah sedang. Cuma kita pejam mata terjemah pilah mendengar melihat. Sebab apa? Ada ulama dia takut. Dia takut sebab dia seorang. Dia perasan. Sebab apa? Kita tengok mana-mana kita jauhi, bila sebut panca indera dia akan terima apa? Pencium, pengkecap, penghidu. Mana kita jauh dia akan terima Dia pun faham bila sebut benda ni dia sifat ni dia mesti Tapi oleh kerana dah jadi popular, dah duk cerita melihat mendengar, ulama dia pun sebut pilah Sirajul Huda tu sebab dia ulama Indonesia duduk Mekah. Siapa nak lawan aku? Tok Guru Padang ni bila terjemah, aku nak menghadapi di Malaysia, aku nak menghadapi di Thailand. Ulama-ulama dia banyak. Indonesia ni dia tauhid dia kurang. Indonesia ni dia ilmu tauhid ni dia kurang. Tak ada. Jangan cari di Indonesia ni. Dia boleh baca Arab pro gitu ya. Dia bukan hurai begini. Di Indonesia. Di Mekah pun kalau umat Malaysia ni Syekh Karim Banjari ke, Syekh Abdul Karim Mandili kan, dia tak semana-mana ulama-ulama Thailand. Ulama-ulama daripada Patani, ulama-ulama lain. Di Indonesia ni dia kurang sikit ilmu kalam. Itu. Tapi pada ni dia berani. Saya sebut dah itu. Syekh Ali Maliki jamin insya-Allah dia duduk belakang. Bila pada terjemah dia kata bila macam ni kami dalam Malaysia kami sebut hurai-hurai, dia kata hak tu yang betul. Itu maksud dalam kitab-kitab Arab. Jadi dia kata tapi saya lah orang pertama yang nak bawa kalau terjemah ni. Dia kata aku duduk di belakang kamu. Syekh Ali Maliki siapa berani lawan dulu? Sultan ulama dia panggil. Pada masa zaman dia di Masjid Haram ni dia ada sultan ulama-ulama, rujukan semua ulama dalam semua bidang. Si bawah digelarkan si bawah.
pada ilmu ni yang benda ni balaghah, dan sakaki pada si bawah pada ilmu nahwu, dan sakaki pada ilmu balaghah. Dipanggil si bawahi zamani wa sakaki awani. Si bawah pada zaman dia dan sakaki pada masa dia. Masa tu dia sakaki, cukup hebat. Dia kata perempuan, aku tolong di belakang. Siapa orang ni lawan Syekh Maliki? Semua ulama-ulama yang hebat-hebat anak murid dia. Syekh Yasin Padani, Syekh Said Alawi, anak murid dia, Syekh Amin Kutubi, semua. Syekh Arabi Tabani, semua anak murid dia mengaji dekat dia. Tapi nak beritahu kata, guru saya 5-6 orang guru saya yang saya mengaji yang anak murid pada semua mengatakan Syekh Ali kata, aku tak pernah bertemu dengan anak murid aku yang paling alim, baik Jawi ataupun Arab, macam Ismail sampai tahu tu. Sebab apa saya tanya tu dia? Sebab bila dia tanya Syekh Ali angkat tangan. Nanti aku jawab. Syekh Ali ni kalau tanya dia, jawab terus. Dia ni alim 4 mazhab, tapi dia mufti Maliki. Tanya apa masalah, badek, bayan, makni ke mantik, dia jawab. Bila pada tanya nanti aku jawab. Dia nak jawab lala tak boleh. Nabi kata Syekh Wan Ismail. Saya bersembang untuk Isal Asyik, cerita tentang ni Nazimuddin ni. Dia kata dengan pada ni kita, kalau kita layan pun lawan masa, budak nak lawan orang tua. Siapa pada ni, dia kata Isal Asyik ni, dia seorang yang sempat lagi lah ni, kalau kita nak bicara di Kedah, orang yang sempat lagi berguru pada saya jumpa baru ni. Dia kata Syekh Yasin sendiri pun, Syekh Yasin Padang musnid dunia. Dia panggil orang yang megang sanad dalam dunia ni, orang paling tinggi. Dia kata Syekh Yasin sendiri pun kalau dengan pada ni, dia kata manusia jenis apa alim tu. Betul tu. Dia pernah bawa anak dia, saya Syekh cerita, Syekh Yasin ni bawa anak dia naik rumah pandai atas bukit, naik tangga rabat tangga, bawa anak dia nak bagi pandai belah mulut. Suruh pandai ni belah mulut anak dia. Pandai punya alim ulama, punya banyak pada masa tu, dan dia sendiri belah mulut pun okey lah. Kan? Syekh Yasin ni alim sungguh, orang alim Syekh Yasin. Dia kata ni nak suruh pada belah mulut nak bagi jadi ulama besar. Dia kata buat apa bagi jadi ulama besar, jadi ulama kecil. Padahal kata kat Syekh Yasin, bagi jadi ulama kecil lah, apa jadi ulama besar. Bagi jadi ulama kecil-kecil lagi. Syekh Yasin kenal ni dah. Jadi ulama besar, tua baru nak alim. Bila dia jadi ulama kecil, dia besar nanti dia kuat alim lagi. Nak jadi ulama besar, nanti besar baru alim. Ada nampak alim. Tapi Syekh Yasin nak kata apa, memang dia kenal lah pada memang dia tahu dah alim. Dia cakap ni kan memang bahasa dia. Nak bagi dia, duk minta menjadi ulama kecil buat apa? Ulama besar jadi ulama kecil. Kecil-kecil jadi ulama, kau besar kau lagi alim. Nak jadi ulama besar, nanti besar baru alim, kecil tak alim lagi, susah. Lepas tu pada ni orang kata sengah yang dia panggil dia pada sebab dia alim muda. Muda-muda orang maji kat dia dah. Pak muda Ismail. Sengah kata ulama, dia bukan pakat pada tu inilah pada pakat belah Kedah tu pada Pak Lang. Tapi selalu dia panggil Pak muda Ismail. Pak dia muda-muda alim dah. Dia tengok benda Tuk Udala ni. Kita tengok anak murid dia yang tua-tua. Jadi anak murid dia yang tua-tua. Tuk Perigi saya sempat tengok. Tuk Puasai. Umur 1430. Bila saya tanya, dia mengaji kat Padang. Tuk Udala, Tuan Syekh Abdul Rahman, pengasas Pondok Dala Petani yang popular, anak murid Padang. Banyak kan anak murid dia. Dia muda-muda, dia dah alim dah mengajar Masjid Haram. Tuk Padang. Lepas tu dia pergi Pak Dak Syekh Yasin kenal dia. Syekh Abdullah Lahji. Syekh Karim kata aku tak faham langsung di Padang. Syekh Karim Banjari ni pengajar Masjid Haram. Tak faham tahu dia cerita apa. Syekh Karim kata tak dia cerita apa. Bukan tak faham bahasa dia, tak tahu dia cerita apa. Ini kata Padang Usah Lesik ni. Dia tak nampak kata orang dulu siapa kita nak lawan dia ni. Tu kalau dah pandai dia gelak tengok budak ni. Budak ni nak lawan aku. Dia gelak saya kata. Itu mana pergi sana tak berani jumpa dia. Pandai
Kalau dengar Tok Wu mana dah, Tok Wu mana mari jumpa aku, nak jumpa. Nak jumpa tak ni kena. Dia tanya soalan nak jawab. Tok Wu lagu mana mu? Dia kata selalu lah. Alim sungguh pada guru saya cerita tu memang kau bayang Allah. Kalau guru saya ambil cerita pada ni, Allah halim sungguh. Kita tak katalah dia maksum, tapi kitanya adakah lebih maksum pada dia? Itu soalannya. Dia pun kata, duk percaya apa ulama-ulama bukan maksum. Hang maksum ke tak? Aku nak suruh aku percaya ke hang? Betul tak? Dia tanya gitu, betul tak? Dia kata, ulama-ulama ni bukan maksum. Apa maksud? Pakailah aku ni. Hang maksum ke tak? Senang je jawapannya. Tak kira lukul hadis. Macam tadi. Yang ke-10 iradat. Artinya berkehendak Allah Ta'ala. Lepas tu jangan kita kata Bakurah saja yang berarti jumpa. Memang Sirajul Huda ada timah apa. Dan saya ada nama kitab Wadudul Zawahir. Dia juga mentimah apa. Dia yang bukan kitab Syadow. Dan kita tengok mana kitab Jawi. Bila sebut panca indera, dia kata pencium, pekecap, perasa. Semua kitab. Walaupun bila maknanya dia timah tapi bila sifat panca indera, dia kata pencium, pekecap. Mana mereka pun dah tahu. Cuma oleh kerana dah popular dah, masyhur dah pakai terjemah jadi pakai terjemah lah. Walaupun dah lubuk hati mereka sebenarnya bukan apa tepat lagi. Begitu. Bagi pandai dia tak kira. Sebab apa? Syekh Ali Maliki duduk belakang dia. Sebab tu alhamdulillah. Di mana-mana di Patani pun, mana di belah Kedah lah ni pun, di belah Kelantan pun, semua pakat terjemah dengan apa. Sebab baru kita faham betul-betul. Berkehendak Allah Ta'ala iaitu sifat yang sedia adanya. Bila sebut sedia adanya betul, doa ada kat Tuhan. Tadi ada seorang aksiden mati. Masa ada aksiden Tuhan berkehendak. Tuhan berkehendak ada aksiden. Sekarang berkehendak nak mati tu ada lagi tak kat Tuhan? Berkehendak nak bagi mati dia tu tadi, sekarang ni ada lagi kat Tuhan? Tak ada dah lah. Takkan duk ada lagi berkehendak tu. Itu duk aksiden. Habislah berkehendak tu. Tapi berkehendak duk ada kat dia. Ni kena jangan kita Tuhan berkehendak sedia kala. Jangan silap faham. Macam mendengar, Tuhan mendengar sedia kala. Bukan dia. Biar betul lah. Baik. Saya nak bercakap ni Tuhan mendengar tak? Mendengar. Nanti kalau saya dah balik, Tuhan mendengar lagi tak dalam kuliah ni? Tak dengar dah. Ni tak dengar dah. Yang penting dia ada pendengar. Ni tak boleh tak? Tuhan kena dengar saja. Ustaz sebelum cakap tadi, Allah duduk mendengar. Ada tu marah. Jangan tanya lagi. Memang sebelum saya mengajar tadi pun dia duduk dengar dah. Nak bagi. Sebab apa? Dia pergi kata Tuhan mendengar sedia kala. Ustaz mengajar ni, Tuhan dengar tak? Bila lagi? Tuhan dengar sedia kala. Sebelum Ustaz mai tadi, Tuhan dengar. Dengar. Dia dekah tu ke apa? Dia takut tanya lebih tadi aku nak jawab tadi. Dia jengkah dia dah. Jangan tanya lagi. Aku kan tak mau sebut ni mu tak faham. Kemal tu bawah tu. Tu politiknya tu. Kalau saya kata begitu tu, sah tu saya nak jawab tadi. Dia buat garang tu kan. Ada kita silap. Pihak ni jangan bagi Wahabi dengar. Dia dengar, tengok tu Ustaz pun dia silap ni. Dia pun tak tahu apa. Ni pokok pondok duk bergaduh tentang Ustaz ni Zainuddin. Wahabi tanya saya, benda apa ni? Salah nafsi nak pasal ni. Dia pun tak tahu. Kalau cerita pun tak faham. Kenapa kita tak tahu dah jauhnya mereka ni tak tahu apa pokok pondok apa. Pokok pondok duk bergaduh lah ni. Kalam nafsi, kalam nafsa ni apa ni? Dia cerita dalam mereka baca tak faham. Tak kerti. Nampak kata singkatnya ilmu kita. Sebab tu pok tu tak sibuk. Pok pondok dia lawan. Dia pun tak sibuk. Dia pun tak tahu benda. Kenapa dia pun duk bergaduh. Tak tahu benda. Apa benda payah. Berkehendak Allah, iaitu sifat yang sedia adanya pada zatnya Allah Ta'ala, yang dengan dia, dengan sifat berkehendak, sedia menghendakikan tiap mungkin. Sedia Allah menghendaki tiap mungkin. Menghendaki itulah menentu. Kita tak payahlah kata menghendaki menentukan, tak payah. Menghendaki tiap mungkin. Baru dia terima dan menentu atau dan menentukan dia
tiap-tiap mungkin dengan setengah-setengah daripada barang yang harus atasnya, barang kelakuan yang harus atasnya atas mungkin. Artinya atas mungkin itu. Takut taknya tu tak kena. Syekh jaga peringat balik. Taknya tak kena, siap. Itu. Menentukan dia dengan setengah-setengah daripada barang yang harus atasnya mungkin. Artinya atas mungkin itu, iaitu mungkin dia bercerita perkara-perkara yang boleh ada tak ada. Perkara yang boleh ada tak ada. Dia kena terima itu. Jangan terima perkara yang boleh ada dan tiada. Tak, dia boleh terima ada tak ada. Lain tu. Lain. Dia boleh menerima ada, ada, dan tiada, tiada. Tak. Mungkin boleh ada tak ada serentak. Boleh ada tak ada. Tu nampak tu. Bukan. Mungkin ni benda boleh ada dan tiada. Maknanya boleh terima satu saja. Ada dan tiada. Tak. Kita ni sebelum ada kita ni boleh terima ada tak ada. Itu. Nampak tu? Perkara-perkara yang boleh ni, yang padan ada tak ada. Ada tak ada ni atas jalan bergilir ganti. Ikutlah mana-mana. Dia bukan ada kemudian tak ada. Ada tak ada atas jalan bergilir ganti. Yang berlawan-lawanan. Perkara-perkara yang boleh ada tak ada. Perkara tadi yang berlawanan. Yang berlawanan sifat bagi perkara. Yang dinamakan dia perkara yang berlawanan itu mumkinatun mutaqabilat. Mungkin mutaqabilat. Kalau kita nak baca Arab, mumkinatin mutaqabilatin. Jadi maf'ul bagi dinama. Dinamakannya mumkinatin. Dia dari nasab dengan kasrah sebab jamak muannas salim. Tu kalau kita nak baca cara nahwu. Yang dinamakan dia mumkinatin mutaqabilatin. Tapi kalau kita nak baca cara Melayu, dinamakan dia mumkinat mutaqabilat. Mungkin mutaqabilat. Kita ni semuanya ada mungkin mutaqabilat. Kenapa kita pendek? Kenapa kita tak panjang? Sebab Tuhan tentu kita pendek. Kenapa kita pendek? Kerana Tuhan tak tentu kita panjang. Kenapa hitam? Sebab Tuhan tak nak kita putih. Itu dia panggil mutaqabilat. Contoh kita tengok dalam kita, semua tak sama. Tinggi tak sama, kulit tak sama, sifat tak sama. Itu mungkin mutaqabilat. Dia tak boleh berkumpul dua-dua. Dia tu pendek pun pendek, panjang pun panjang. Hitam pun hitam, putih pun putih. Tak boleh. Artinya mungkin mutaqabilat bernapi-napian. Sebab tu mutaqabilat maknanya apa? Mutanapiat. Mutaqabilat mana mutanapiat. Artinya takut tak faham mutaqabilat tu. Bernapi-napian. Bernapian mana tak boleh berimpun. Iaitu itu sah. Iaitu mungkin yang bernapi-napian itu, ataupun iaitu barang yang harus itu. Ada setengah guru rujuk, iaitu tu barang yang harus. Barang yang harus tu ada tiada tu lah, panjang pendek tu. Itu. Domai pun nak cari payah juga. Iaitu kata setengah guru kembali dekat tu ya. Iaitu mana? Bernapi-napian itu. Perkara yang bernapian itu. Saya nampak kat situ. Mana? Ada atau tak ada. Itu berlawanan. Ada atau tak ada. Dan betang-betangan. Betang-betangan. Iaitulah qadar. Betang-betangan ni qadar. Qadar panjang, qadar pendek,
Qadar tinggi, qadar kurus, qadar gemuk. Tu betangan. Kalau bahasa dalam ini lanjutan atau miqdar, maqadir dia panggil. Ada dan tiada. Dan betangan jadi qadar. Dan sifat-sifat dan masa-masa dan tempat-tempat dan pihak-pihak. Nanti Syekh akan cerita apa itu betangan, apa itu sifat dan masa-masa dan tempat-tempat dan pihak. Lepas tu dalam Arab sebut, saya pernah sebut dah, al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu azminatun amkinatun jihatu kazal maqadiru rawasiqatu. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu azminatun amkinatun jihatu kazal maqadiru rawasiqatu. Mungkin mutaqabilat, wujuduna wal adam, ada dan tiada. Itu mungkin yang berlawanan. Bila ada maka bukanlah tiada, bila tiada bukanlah ada. Kedua, as-sifatu, sifat. Hitam putih. Tu. Azminatun, masa. Kemarin, dahulu, hari ini. Amkinatun, tempat. Mekah, Madinah, tanah Melayu. Jihatun, kiri, kanan, atas, bawah. Kazal maqadiru maqadir. Maqadir yang dipanggil betangan. Panjang, pendek, kurus, gemuk. Nipis, panjang. Kaza maqadir rawasiqatu. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu azminatun amkinatun jihatu kazal maqadiru rawasiqatu. Okey. Ada atau tak ada. Dan betangan, panjang pendek, tebal nipis, besar kecil. Dan sifat. Warna. Sifat-sifat ni seperti ada sifat ni ada kalanya warna. Seperti putih. Seperti putih, hitam. Ada kalanya rasa. Sifat ni mana? Panas, sejuk. Tu. Manis, masam. Itu sifat. Sifat ni ada kalanya warna, ada kalanya jenis rasa. Ini dipanggil rasa. Dan masa-masa dan tempat-tempat dan pihak-pihak sebagai kehendak. Ini dipanggil maf'ul mutlak, bagi menghendaki, atau dipanggil masdar. Mana? Yang dengan dia sediakala menghendaki mungkin sebagai kehendak. Tu maf'ul mutlak punya jauh. Siapa kata kita jawi tak ada nahu? Tu sebagai kehendak dan menentu yang sekira-kira bertentang. Takluk iradat tadi dengan takluk ilmunya. Bertentangan takluk iradat dengan takluk ilmunya. Dia mesti bertentangan. Dia mesti bertepatan. Dia ada kaitan ilmu dengan iradat, iradat dengan ilmu. Selalu saya sebut dah. Ayat Quran, fa'alul lima yurid. Allah amat membuat apa yang dia kehendak. Fa'alul lima yurid, Allah amat membuat. Membuat apa? Dengan kudrat. Apa yang dia nak, apa yang dia tentu. Jangan kita kata tak ada. Jangan kita kata tak ada dalil. Ni apa ni, Tuhan nak cipta dengan ku iradat. Iradat ku ilmu. Fa'alul lima yurid, Tuhan amat membuat bagi apa yang dia nak. Apa yang dia nak, apa yang dia tentu. Walakinnallah yaf'alu ma yurid. Tetapi Allah, dia buat apa yang dia nak. Dalam hadis, masya'allahu kana, apa yang Tuhan nak jadi. Ma lam yasha' lam yakun, hak dia tak nak tak jadi. Ni dia tak buat. Tu.
Imam Tahawi kata, la yakunu illa ma yuridu. Takkan ada suatu melainkan apa yang dia nak. Itu. Begitu juga tentang ilmu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Adakah tidak mengetahui mereka yang mencipta dengan kudratnya? Sebab tu yang saya sebut ulama ni, kalau kita tanya ulama dulu mana dalil, dia akan sebut sampai kita tak nak dengar nanti. Kan? Saya cerita ni sikit-sikit. Yang kita kata ulama dulu mana dalilnya kan? Kita yang tak erti. Kata Imam Tahawi, khalaqal khalqa bi ilmi. Tuhan mencipta makhluk dengan ilmunya. Khalaqal khalqa bi ilmi. Tahawi pun mengatakan Tuhan ada sifat. Tuhan mencipta makhluk dengan sifat ilmunya. Yang ni dengan pengetahuannya. Bukan dengan sifat tu dia buat, melalui dengan pengetahuan itu. Dengan takluk pengetahuan tadi. Ala ya'lamu man khalaqa wal latiful khabir. Adakah tidak mengetahui mereka yang mencipta dengan kudrat? Tuhan yang latif lagi khabir. Itu. Banyak. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamu illahu wa ya'lamu fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqin illa ya'lamuha. Tidak gugur suatu, tidak gugur daripada daun melainkan Tuhan tahu. Nak gugur dengan kudrat dia, Tuhan tahu dulu. Imam Tahawi kata, la yakhfa alai syai'. Tidak tersembunyi ke atas Allah suatu qabla an yakhluqahum. Tidak tersembunyi ke atas Allah suatu sebelum dia mencipta mereka. Wa alima ma hum amilun. Dia tahu apa yang mereka buat. Qabla an yakhluqahum. Sebelum dia cipta mereka, Tuhan tahu dah apa yang mereka nak buat. Dalil cukup banyak sekali yang mengatakan ni bersangkutnya kudrat dengan iradat dengan ilmu. Itu. Takkan dia nak lagi. Cukuplah satu ayat sudah lah. Kan? Tu saya marah kat depan sana, bukan marah dalam ni. Tanya anak anda kat siapa lagi. Dia kata tak ada dalil report ni make mana. Nanti kita geram. Kita ngaji dulu, jangan duduk dengki. Kalau ada poin, mari belajar dulu. Jangan tak orang belajar tak puas hati pun jumpa saya. Lepas kuliah ni bukan nak bergaduh pun, jumpa mari sembang, kita sembang tengok. Kata tak apa, ustaz sanggup nak sembang ni. Kat mana pun boleh. Kita tak mau bergaduh, tu ya. Nak cerita pendapat kita. Kalau tak mau terima, tak puas saya, tak marah. Tu. Yang penting kita yang sampai. Kadang kita buat fitnah, kita tak faham. Kita tak pernah duduk dalam majlis. Duduk fitnah. Kita tak duduk dalam majlis dan kita tak faham. Kita tuamah macam-macam. Yang dengan dia sedia menghendakikan tiap-tiap mungkin dan menentukan dengan setengah daripada mungkin mutaqabilat. Jadi mungkin yang nafian, iaitu ada atau tak ada, dan bertangan dan sifat-sifat dan masa-masa. Bertentang, yakni berselorong, tu dia bahasa. Dan menentu, yang sekira-kira bertentang ni bersetuju atau muafakat atau selorong. Ia takluk iradat dengan takluk ilmunya. Hak takluk iradat itu bertentang, sama dengan takluk ilmu. Kalau ilmu Tuhan nak mencipta kita hitam, ilmu Tuhan tahu kita ni akan jadi hitam, maka iradat tentu ni hitam, kudrat buat jadi hitam. Yang ini selorong dengan hak Tuhan tahu pada sedia kala. Hak Tuhan tentu tu selorong dengan hak dia tahu pada sedia kala. Kalau tentu hitam, memang hak dia tahu dah kita ni hitam. Dengan takluk ilmunya, takluk dia panggil dalam ibarat takluk lebih. Takluk dengan mungkin itu. Dengan mungkin juga iradat takluk. Sebab tu senang. Kudratnya iradat ni, dia semua bertakluk dengan mungkin. Sebab apa dia selorong? Bertakluk dengan mungkin. Sama-sama bertakluk dengan mungkin. Itu. Tapi bukan makna dia bertakluk dengan mungkin. Bukan maknanya iradat tu sama dengan ilmu nisbah takluk. Dia kalau kira umum takluk, ilmu dengan iradat ni tak sama.
Ilmu bertakluk apa? Ingat je lah ni. Ilmu bertakluk dengan apa? Wajib, mustahil, harus. Kan? Iradat bertakluk dengan mungkin saja. Tapi iradat dia sama dengan ilmu pada mengetahui dengan yang jaiz. Sebab tu Syekh sebut bertentangan dengan takluk ilmu dengan mungkin. Nampak tak? Baqarah ni disebut dengan mungkin, bukan disebut syok-syok. Kalau disebut sekira-kira bertepatan dengan takluk ilmu, takluk kudrat, bertepatan ni sama dengan takluk ilmu. Dia sebenarnya dia bukan sama di takluk. Sama di takluk pada mungkin, dengan mungkin. Tapi kena faham, ilmu dia bertakluk dengan wajib dan mustahil. Iradat dia tak bertakluk dengan wajib mustahil. Iradat bertakluk dengan mustahil, Tuhan nak dia ada bini. Oi, nampak? Kena faham. Dengan mungkin je sikit tu je. Sebab tu hak ni hak yang saya beri kesan. Ini yang saya beri kesan. Sebenarnya tiap-tiap ayat ni pada dia beri cerita satu-satu. Dia kata Baqarah kitab keramat. Dan kita pada ni bila ada orang iktiraf, dia orang menentang Baqarah, itu tanda Baqarah hebat. Orang tak menentang tak hebat. Itu bila kata ada orang duk menentang dia, itu kata hebat dia. Dia tak hebat, dia tentang apa orang tak hebat ni. Itu. Tu. Bertentang dengan takluk ilmu dengan mungkin. Kalau kita kata bertentang dengan takluk ilmu, takluk iradat bertentang ini sama dengan takluk ilmu. Tak, dia tak sama. Kalau kira takluk iradat hanya bertakluk dengan mungkin. Ilmu bertakluk dengan wajib, dengan mustahil dan dengan mungkin. Ilmu luas lagi takluk dia. Iradat khusus bagi mungkin. Sebab tu Syekh terpaksa kena sebut bertentang ia dengan takluk ilmu dengan mungkin itu. Di situ jawab sikit. Tapi nanti panjang. Kita nak cerita nanti. Kadang-kadang Tuhan nak tapi dia tak suruh. Kadang-kadang Tuhan tak nak, dia tak suruh. Kadang-kadang dia suruh tapi kadang-kadang dia nak tapi dia tak suruh. Kadang-kadang dia suruh tapi dia tak nak. Kita ahli sunnah wal jamaah, iradat dia selorong dengan ilmu. Mu'tazilah tak? Mu'tazilah dia iradat dia mesti selorong dengan nak. Dia mesti sama dengan suruh. Dia mesti sama dengan suruh. Tuhan bila ditentu atau benda mesti disuruh. Nanti akan saya akan cerita bergaduh sikit tentang Mu'tazilah dengan ahli sunnah wal jamaah. Saya bahasa takat tu dulu. Sebab lah ni maghrib awal, isya awal. Ke situ pukul 10 memang saya letih. Dia rasa tak larat Kan dulu maghrib dekat Buenu. Lah ni maghrib dah awal sikit. Kita bahasa takat tu dulu. Takat dulu kat sini. Kita buat apa tu dia nak payah sikit kat situ. Kita berhenti pada kata Syekh yang sekira-kira seperti menghendaki dan menentukan seorang kita dengan ada. Kita berhentilah kat situ walaupun tengah jalan. Kita berhenti kat situ. Mudah-mudahan kita belajar ni, kita faham dan kita beramal dan dapat mantapkan lagi iman kita dan akidah kita, insya-Allah. Ada soalan? Ada, kita nak tutup. Dah bolehkan soal tu bagi retah dah. Ustaz, berkenaan zon tadi. Saya nak ambil contoh kunut atau batal wuduk sebagai contoh, sentuh perempuan. Dia zonni lah, hukum yang zonni. Maksudnya ada pendapat kedua. Bagi kita yang pegang kunut tu sebagai contoh, adakah kita berpendapat orang yang tak berpegang dengan kunut tu dia sesuatu yang waham? Yang tak pegang dengan kunut sesuatu yang waham. Contoh kita pegang sentuh perempuan batal wuduk. Ya. Itu ijtihad yang zonni lah daripada Imam Syafi'i. Ya. Tapi ada pendapat lain yang sentuh perempuan tak batal wuduk. Ya. Jadi dia pendapat yang kedua tu lawan kepada zonni kita. Tapi
Tapi dia sendiri zonni juga. Kita akan anggap dia waham, dia akan anggap kita waham gitu. Kalau kita nak pegang yang pendapat tadi ni, Ha. macam tak sangkut apa tu. Sangkut dengan waham, jadi itu masing-masing. Tapi kalau kita nak kias dengan tadi, memanglah kan di situ jadi waham lah. Sebenarnya itu dalam masalah lain. Zonni tu lawan dari benda ayat tu bukannya. Tapi kalau kita nak kias tu, itulah maksudnya kan. Tapi hak ni depa sebelik pihak depa, kita sebelik pihak kita, sama-sama zon. Sama-sama zon. Jadi kita kata kita zon depa waham. Kalau ni sebab kita pelagak pendapat tadi, begitulah. Tapi sebenarnya bukan, dia tak ada kaitan dengan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hamdi wa fi ni'matina ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna wa ala innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antal wahhab. Allahumma iftah alaina futuhal adin bi hikmatika wa anshur alaina bi rahmatika ya mu'min. Wa nas'aluka Allahumma min khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasil muwahhidin wa syarril asabir wa siddiqin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.